Bagi yang tidak tahu, dalam sejarah Rom, ramai jeneral hebat dan pemimpin berkuasa telah muncul. Termasuklah Julius Caesar, Pompey the Great dan Mark Antony. Dan mereka hanyalah sebahagian daripada nama-nama yang telah meninggalkan kesan besar dalam sejarah. Namun di sebalik semua ini, hanya ada seorang sahaja yang benar-benar berjaya menamatkan dekad-dekad perang saudara dan menjadikan bekas Republik Rom sebagai sebuah empayar. Dan yang lebih mengejutkan, orang ini tidak dilahirkan sebagai raja atau maharaja. Sebaliknya, dia hanya bermula sebagai seorang budak biasa bernama Octavian. Tetapi dengan berlalunya masa, dia berjaya mengalahkan semua pesaingnya, menakluk musuh-musuh terkuat Rom dan menjadi maharaja pertama dalam sejarah Empayar Rom. Jadi dalam video ini, kita akan membincangkan tentang kehidupan maharaja pertama Rom, apa yang telah dilaluinya, bagaimana dia menjadi pemimpin dan bagaimana dia menewaskan musuh-musuh kuat Rom. Tapi sebelum kita mulakan, saya ingin minta satu like daripada anda dan jangan lupa untuk subscribe saluran kita. Ini sudah sangat membantu kami sebagai pencipta kandungan. Jadi, mari kita mulakan. Pertama sekali, sebelum adanya maharaja di Rom, ada seorang anak muda yang dilahirkan dan tidak ramai yang tahu bahawa suatu hari nanti dia akan mengubah perjalanan sejarah. Anak muda itu tidak lain dan tidak bukan ialah Octavian. Dia dilahirkan pada 23 September 2363 SM di kota Rom. Pada masa itu, Empayar Rom masih belum wujud. Yang wujud pada masa itu hanyalah Republik Rom, satu sistem di mana terdapat senat dan pegawai yang dipilih untuk mentadbir negara. Octavian tidak terus dikenali sebagai Augustus. Nama sebenar beliau ialah Gaius Octavius. Selepas beberapa ketika, barulah beliau mendapat nama Augustus. Ini adalah satu gelaran yang diberikan kepadanya selepas beliau menjadi orang yang paling berkuasa di Rom. Walaupun keluarganya bukan daripada golongan aristokrat terawal di Rom, mereka tetap dikenali dalam bidang politik dan perkhidmatan tentera. Selama beberapa generasi, keluarga mereka telah berkhidmat kepada Republik. Sebab itu mereka perlahan-lahan naik dalam masyarakat. Ayahnya, yang juga bernama Gaius Octavius, adalah seorang pegawai yang dihormati. Sementara itu, ibunya yang bernama Atia juga berasal dari sebuah keluarga penting di Rom. Namun, ibunya mempunyai hubungan penting dengan salah seorang tokoh paling terkenal dalam sejarah. Dan dia ialah Julius Caesar. Lollipop adalah adik-beradik dari Octavian dan Julius Caesar. Ini bermakna dia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan salah seorang ahli politik dan jeneral paling berkuasa di Rom. Sekarang, semasa Octavian masih muda, bandar Rom berkembang dengan pesat. Penduduk juga semakin bertambah, kesesakan semakin teruk dan ramai keluarga kaya lebih suka tinggal di tanah mereka di luar bandar. Dan ini termasuk keluarga Octavian. Oleh itu, dia membesar di Belletri, sebuah bandar di selatan Rom. Namun, zaman kanak-kanaknya tidak mudah. Ketika dia baru berusia hampir 4 tahun, bapanya meninggal dunia. Ini merupakan tamparan hebat kepada keluarganya. Selepas beberapa ketika, ibunya berkahwin semula. Namun, Octavian tidak rapat dengan bapa tirinya yang baru. Disebabkan itu, dia lebih kerap dijaga oleh neneknya, Julia. Di sinilah dia lebih mengenali pengaruh saudara mereka yang terkenal, Julius Caesar. Dikatakan bahawa Octavian sangat rapat dengan neneknya. Jadi apabila neneknya meninggal dunia pada tahun 50 atau 51 SM, dia sendiri yang memberikan ucapan di majlis pengebumian. Walaupun ketika itu, dia baru berumur 12 tahun. Bagi ramai orang, Rom adalah tidak biasa bagi seorang kanak-kanak seperti dia untuk berucap di hadapan orang ramai. Namun ini menunjukkan bahawa sejak kecil lagi, dia sudah mempunyai keyakinan dan kebolehan untuk memimpin. Semakin meningkat usia Octavian, semakin kacau keadaan di Rom. Pada zahirnya, Republik itu kelihatan sangat kuat kerana telah menakluki sebahagian besar Mediterranean. Ia juga telah mengalahkan pesaing lamanya, Carthage. Ia telah menakluki banyak bahagian Sepanyol, Greece dan wilayah-wilayah lain. Oleh itu, kuasa Rom terus berkembang. Namun di sebalik semua kejayaan ini, terdapat masalah besar. Semakin empayar itu membesar, semakin kuat juga para jeneral yang mengetuai tentera. Sedikit demi sedikit, tentera dan pemimpin mereka menjadi lebih berkuasa daripada kerajaan itu sendiri. Disebabkan itu, mula timbul kekuatan yang hebat. Pertarungan untuk kuasa pun bermula. Tercetuslah perang saudara yang berdarah antara dua jeneral yang berkuasa, iaitu Gaius Marius dan Lucius Cornelius Sulla. Yang menang dalam peperangan ini ialah Sulla dan dia menjadi diktator Rom. Namun, tidak lama kemudian, dia juga meletakkan jawatannya. Jadi ramai orang Rom bertanya,
Berapa lama lagi sebelum ada jeneral baru yang akan cuba menguasai seluruh republik? Mereka tidak tahu bahawa jawapan kepada soalan itu akan tiba tidak lama lagi. Dan jawapannya terletak pada 3 lelaki yang perlahan-lahan mula menjadi semakin berkuasa. Personaliti yang sangat berkuasa di seluruh Rom. Dan mereka ialah Pompey the Great, Marcus Licinius Crassus dan Julius Caesar. Dalam tahun-tahun berikutnya, persaingan mereka untuk kuasa akan mengubah nasib Rom. Dan di tengah-tengah segala kekacauan ini, seorang budak bernama Octavian sedang membesar dengan senyap. Seorang budak yang masih belum dikenali oleh kebanyakan orang. Namun suatu hari nanti, dia akan menjadi maharaja pertama Rom. Walaupun begitu, ketika Octavian semakin menghampiri usia dewasa, politik Rom menjadi semakin kacau. Salah seorang lelaki terkaya di Republik pada masa itu ialah Crassus. Dia berharap dapat memperoleh lebih banyak kehormatan melalui peperangan baru menentang Parthia, sebuah kerajaan yang juga berkuasa di timur. Namun, rancangannya tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 53, SM tentera Rom mengalami salah satu kekalahan terburuk mereka dalam pertempuran di Carrhae. Crassus terbunuh dan kempen beliau hampir musnah sepenuhnya. Dengan kehilangannya, hanya tinggal 2 orang yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Rom. Dan mereka ialah Julius Caesar dan Pompey. Sementara Pompey kekal di Rom, Caesar pula sibuk menakluk di utara. Dalam hanya beberapa tahun, Caesar telah menakluk sebahagian besar Gaul, kawasan yang kini merupakan sebahagian besar Perancis. Dan kerana kejayaan-kejayaan ini, beliau semakin terkenal. Bertambah ramai tenteranya, semakin besar pengaruhnya, dan semakin ramai yang percaya bahawa dialah orang paling berkuasa di seluruh republik. Namun, tidak semua orang gembira dengan perkara ini. Ramai senator mula berasa bimbang. Bagi mereka, Caesar sudah menjadi terlalu berkuasa. Mereka takut suatu hari nanti dia akan menguasai seluruh Rom. Di sinilah hubungan antara Caesar dan Pompey mula retak. Sedikit demi sedikit, republik terbahagi kepada 2 pihak. Ada yang menyokong Caesar dan ada pula yang menyokong Pompey serta Senat. Pada tahun 50 SM, ketegangan mencapai kemuncaknya. Senat mahu mengurangkan kuasa Caesar. Mereka cuba untuk melucutkan kuasanya ke atas tentera, tetapi dia enggan. Sebaliknya, dia berarak bersama tenteranya menuju ke Itali. Pada tahun 49 SM, dia menyeberangi Sungai Rubicon. Itu adalah sempadan yang penting. Seorang jeneral Rom tidak dibenarkan membawa tenteranya melintasi kawasan itu. Jadi apabila Caesar melakukan perkara ini, mesejnya jelas. Perang saudara bermula lagi. Orang Rom sekali lagi berperang sesama sendiri. Pompey dan sekutunya terpaksa melarikan diri. Pusat pertempuran berpindah ke bahagian timur Mediterranean. Pada mulanya, Caesar menghadapi beberapa masalah. Namun, akhirnya dia memenangi pertempuran yang paling penting. Pasukan Pompey akhirnya tumbang. Pompey melarikan diri ke Mesir. Namun, apabila sampai di sana, dia dibunuh oleh orang-orang yang memerintah negara itu. Selepas itu, hampir tiada siapa yang dapat menghalang Caesar. Dalam tahun-tahun berikutnya, dia mengalahkan musuh-musuh yang masih tinggal di Afrika dan Spanyol. Dari sudut pandangan praktikal, dia adalah orang yang paling berkuasa di Rom. Namun ada satu perkara yang sering tidak difahami oleh ramai orang. Julius Caesar tidak pernah menjadi maharaja. Itu penting untuk diingat. Gelarannya ialah diktator. Pada masa kini, apabila kita mendengar perkataan diktator, selalunya kita membayangkan seorang pemimpin yang mempunyai kuasa mutlak. Tetapi di Rom purba, maksudnya berbeza. Apabila berlaku krisis besar, Senat boleh memberikan seseorang kuasa khas untuk membuat keputusan dengan cepat. Biasanya ini hanya sementara. Namun, apabila masa berlalu, ramai yang perasan bahawa Caesar seolah-olah tidak berniat untuk menyerahkan kuasanya. Dan di sinilah beberapa senator mula berasa bimbang. Sementara semua ini berlaku, Octavian pula semakin rapat dengan saudara terkenalnya. Dia juga perlahan-lahan memasuki dunia politik. Selepas kematian neneknya, dia kembali tinggal bersama ibunya. Semasa dia membesar, dia diberikan pelbagai tanggungjawab dalam masyarakat. Walaupun masih muda, dia sudah mula dikenali. Dia juga ingin membuktikan dirinya dalam bidang ketenteraan. Berulang kali dia meminta untuk menyertai kempen Caesar. Pada mulanya, ibunya membantah. Namun, akhirnya dia bersetuju juga. Disebabkan ini, Octavian dapat menyaksikan beberapa pertempuran terakhir perang saudara. Dan di sinilah dia memperoleh pengalaman berharga yang boleh digunakannya pada masa hadapan. Lebih penting lagi, Caesar mula menyedari kehadirannya. Caesar melihat kebolehannya.
dia juga nampak potensinya. Jadi sebelum hayat Jeneral Agung itu berakhir, dia membuat satu keputusan. Keputusan yang akan mengubah sejarah. Dia menamakan Octavian sebagai anak angkat dan pewaris utamanya. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti isu pewarisan yang mudah. Tetapi di Rom, perkara ini sangat besar maknanya. Bukan sahaja wang yang diwariskan, tetapi juga nama, pengaruh dan sokongan para pengikut. Pada masa itu, Caesar belum tahu betapa pentingnya keputusan itu. Kerana semasa beliau memegang kuasa, ada orang-orang yang secara rahsia merancang untuk menentangnya. Semakin ramai yang percaya bahawa beliau sudah terlalu berkuasa dan bagi mereka hanya ada satu cara untuk menghentikannya, dan itu adalah dengan membunuhnya. Pada bulan Mac 1544, SM Caesar menghadiri satu mesyuarat senat. Dia tidak tahu bahawa itu adalah hari terakhir dalam hidupnya. Tiba-tiba dia dikelilingi oleh sekumpulan senator. Dalam beberapa saat sahaja, dia telah ditikam berulang kali. Dan di situlah berakhirnya kehidupan lelaki yang telah mengubah sejarah Rom. Banyak cerita muncul tentang kata-kata terakhirnya. Namun menurut ramai ahli sejarah, tiada bukti kukuh yang mengatakan beliau mengucapkan ungkapan terkenal yang sering kita dengar dalam filem. Apakah sebenarnya kata-kata terakhir beliau? Menurut satu laporan yang ditulis oleh Suetonius, dikatakan bahawa Julius Caesar telah mengucapkan perkataan Yunani kaiso teknon yang mungkin bermaksud bahkan kamu. Sekarang, mari kita kembali. Pada masa pembunuhan Caesar, Octavian tidak berada di Rom. Dia berada di seberang Laut Adriatik dan sedang menjalani latihan ketenteraan. Apabila dia mendapat tahu tentang kematian Julius Caesar, dia segera pulang. Setibanya di Rom, barulah dia mengetahui keseluruhan kebenaran. Dialah pewaris utama Julius Caesar. Dan kerana dia telah diangkat sebagai anak angkatnya, ramai penyokong bekas diktator itu mula melihatnya sebagai penerus semula jadi namanya. Disebabkan perkara ini, hidupnya berubah secara mendadak. Daripada seorang pemuda yang baru menceburi dunia politik, dia menjadi salah seorang individu terpenting di Rom. Dia kini mempunyai wang, nama dan yang paling penting, sekutu-sekutu yang berkuasa. Namun, pada masa yang sama, satu perjuangan baru juga bermula. Selepas kematian Caesar, tiada pemimpin yang jelas menggantikan tempatnya. Ramai orang ingin merebut kuasa. Dan salah satu calon terkuat ialah Mark Antony, seorang general veteran juga sahabat rapat Caesar dan seorang lelaki yang percaya bahawa hanya dia yang layak memimpin Rom. Namun, dia tidak menyangka bahawa salah satu halangan terbesarnya ialah seorang pemuda yang hampir tiada pengalaman dalam politik dan peperangan. Pemuda itu ialah Octavian. Sebenarnya selepas kematian Julius Caesar, Rom tidak terus mendapat pemimpin baru. Sebaliknya, satu lagi perebutan kuasa telah bermula. Ada yang menyokong Mark Antony, bekas jeneral terdekat Caesar. Ada juga yang berpihak kepada Lepidus, salah seorang sekutunya. Dan ada juga yang mula menyokong Octavian. Walaupun dia baru berumur 19 tahun, dia dengan cepat menunjukkan kebijaksanaannya dalam politik. Dia juga faham bahawa untuk mendapatkan kuasa, dia perlukan wang, tentera dan sekutu. Sebagai pewaris Caesar, dia memperoleh kekayaan yang besar dan sokongan daripada ramai bekas pengikutnya. Dia menggunakan semua itu untuk membina pasukannya sendiri. Tidak lama kemudian, dia menjadi senator. Selepas tahun 43, SM dia berarak ke Rom bersama tenteranya dan dilantik sebagai konsul, salah satu jawatan tertinggi dalam Republik. Pada usia 19 tahun, dia sudah menjadi salah seorang yang paling berkuasa di Rom. Namun, dia tidak bersendirian. Masih ada lagi Mark Antony dan Lepidus. Jadi pada tahun 43, SM terbentuklah triumvirat kedua. Ia adalah satu perjanjian rasmi yang membahagikan kuasa Rom kepada 3 pemimpin. Octavian menguasai sebahagian besar wilayah barat. Mark Antony pula di bahagian timur. Sementara Lepidus diberikan bahagian yang lebih kecil. Tujuan pertama mereka adalah untuk memburu orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Caesar. Ini termasuk Brutus dan Cassius. Pada tahun 42 SM, kedua-dua pihak bertempur dalam pertempuran di Filipi, Macedonia. Brutus dan Cassius telah dikalahkan dan akibatnya mereka berdua membunuh diri. Oleh itu, percubaan untuk mengembalikan sistem republik yang lama telah gagal sepenuhnya. Selepas kemenangan ini, Lepidus semakin lemah sedikit demi sedikit. Sementara itu, untuk mengekalkan keamanan, Mark Antony telah berkahwin dengan Octavia, saudara perempuan Octavian. Namun, perikatan ini hanya bersifat sementara. Sementara Antony menguasai timur, Octavian pula menghadapi masalahnya sendiri di barat. Sextus Pompey,
anak kepada Pompey the Great, menguasai Sisili dan laluan penting kapal-kapal yang membawa makanan ke Rom. Disebabkan ini, bekalan makanan di bandar itu terancam. Pada mulanya, mereka cuba berunding dengannya. Namun apabila serangannya terhadap kapal-kapal berterusan, Octavian menghantar jeneral terbaiknya, Marcus Agrippa. Pada tahun 36, SM Agrippa akhirnya mengalahkan Sextus Pompey. Pompey melarikan diri, tetapi akhirnya ditangkap dan dibunuh. Kejayaan ini semakin menguatkan Octavian. Pada masa yang sama, Lepidus juga cuba untuk kembali berkuasa. Namun ramai di antara askarnya berpaling kepada Octavian. Disebabkan itu, dia kehilangan jawatannya. Dan akhirnya dia tersingkir dari dunia politik. Pada ketika ini, hanya tinggal 2 orang yang benar-benar bersaing untuk masa depan Rom. Octavian di barat dan Mark Antony di timur. Kedua-duanya mempunyai tentera, kedua-duanya mempunyai kekayaan, kedua-duanya mempunyai cita-cita. Dan jelas mereka tidak boleh kekal setaraf selama-lamanya. Dan di sinilah pertempuran yang akan menentukan siapa sebenarnya yang akan menjadi pemimpin sebenar Rom semakin hampir. Namun begitu, Sementara Octavian terus menjadi semakin kuat di barat. sebaliknya pula yang berlaku kepada Mark Antony di timur. Pada masa ini, Antony menjadi rapat dengan Cleopatra, Ratu Mesir dan bekas kekasih Julius Caesar. Sewaktu berpusat di Mesir, Antony juga cuba mengukuhkan pengaruhnya melalui penaklukan baru di timur. Salah satu matlamat terbesarnya ialah untuk mengalahkan Empayar Parthia, musuh lama Rom. Namun, hasilnya tidak begitu baik. Pada tahun 36 SM, kempen beliau menentang Parthia gagal dan beliau terpaksa berundur dengan kerugian besar. Walaupun beliau berjaya bangkit semula dengan menawan Armenia beberapa tahun kemudian, ia tidak dapat sepenuhnya memadamkan kerosakan pada reputasinya. Sementara itu, Octavian mengambil kesempatan ke atas situasi tersebut. Dia menggunakan hubungan Antony dengan Cleopatra untuk merosakkan imejnya di Rom. Pihak Octavian menggambarkan bahawa Mesir lebih penting bagi Antony berbanding Rom itu sendiri. Keadaan menjadi lebih buruk apabila Antony meninggalkan isterinya Octavia yang merupakan adik kepada Octavian demi bersama Cleopatra. Selepas itu, beberapa butiran daripada wasiat Antony pula terbongkar yang semakin menimbulkan keraguan dalam kalangan ramai rakyat Rom. Disebabkan hal ini, kepercayaan mula terbentuk secara perlahan-lahan bahawa mungkin Antony lebih suka menjadikan Alexandria di Mesir sebagai pusat kuasanya berbanding Rom. Oleh itu, pada tahun 32 SM, Senat akhirnya menarik kuasa Antony dan mengisytiharkan perang terhadap Mesir. Perang saudara tercetus semula. Namun, ia bukanlah sekadar pertempuran antara Rom dan Mesir. Sebenarnya ini adalah pertarungan antara Octavian dan Antony untuk menguasai seluruh republik. Kedua-dua pihak mengumpulkan tentera yang sangat besar dan armada kapal yang hebat. Ini adalah salah satu persiapan perang terbesar dalam sejarah Rom. Pada tahun 31 SM kedua-dua pihak bertemu berhampiran aksiom di Greece. Di sinilah pertempuran yang akan menentukan nasib Rom berlaku. Walaupun Antony mempunyai kapal-kapal yang besar, kapal-kapal Octavian yang diketuai oleh Marcus Agrippa lebih pantas dan lebih cekap bergerak. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin sukar armada Antony. Koordinasi mereka musnah dan pertahanan mereka perlahan-lahan runtuh. Akhirnya, pihak Octavian menang. Pertempuran di Aksiom menjadi kemenangan paling penting dalam hidupnya. Selepas kekalahan itu, Antony dan Cleopatra melarikan diri kembali ke Mesir. Namun, tidak lama kemudian, mereka dikejar oleh pasukan Octavian. Pada tahun 30 SM, selepas kekalahan terbaru di Alexandria, Mark Antony membunuh diri. Beberapa hari kemudian, Cleopatra juga membunuh diri. Dengan kejatuhan kedua-duanya, berakhirlah perang saudara besar terakhir Republik Rom. Octavian juga tidak menunjukkan belas kasihan kepada sesiapa yang mungkin menjadi ancaman kepada kuasanya. Dia membunuh Caesarion, anak kepada Julius Caesar dan Cleopatra, serta salah seorang anak Mark Antony. Pada pandangannya, lebih baik menghapuskan pesaing yang berpotensi sebelum mereka menjadi masalah pada masa hadapan. Selepas itu, Mesir akhirnya berada di bawah kekuasaan Rom. Dan buat pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Octavian tidak lagi mempunyai musuh. Kini, dialah orang yang paling berkuasa di seluruh Rom. Namun, dia belajar daripada kesilapan Julius Caesar. Dia tahu bahawa mengambil alih kuasa sepenuhnya secara tiba-tiba adalah berbahaya. Jadi, daripada terus memanggil dirinya sebagai raja atau maharaja, dia perlahan-lahan mengubah sistem pemerintahan. Dan dalam tahun-tahun yang akan datang, dia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Pakcik Caesar, Pompey, Antony
atau mana-mana orang Rom sebelum dia. Dia akan membentuk satu jenis kepimpinan baru. Yang akan mengubah sejarah Rom selama berabad-abad. Dia tahu ramai orang Rom tidak suka kepada seorang pemimpin yang secara terang-terangan dan tiba-tiba mengambil semua kuasa. Jadi, daripada mengisytiharkan dirinya sebagai raja, dia bertindak dengan lebih berhati-hati. Dia secara perlahan mengukuhkan kawalannya ke atas tentera, kekayaan dan kerajaan sambil menunjukkan kepada orang ramai bahawa dia masih menghormati senat. Di atas kertas, seolah-olah sistem lama masih kekal. Tetapi pada hakikatnya, Octavian kini mempunyai pengaruh terbesar dalam seluruh republik. Perubahan paling penting berlaku pada tahun 27 SM. Pada tahun ini, Senat memberikannya dua gelaran penting. Yang pertama ialah Princeps Atau warga pertama Rom. Yang kedua ialah Augustus. Satu gelaran yang menunjukkan penghormatan dan kemuliaan yang tinggi. Sejak itu, beliau dikenali sebagai Caesar Augustus. Walaupun perkataan Maharaja belum digunakan secara rasmi seperti yang kita fahami sekarang, di sinilah bermulanya sistem yang akhirnya menjadi Empayar Rom. Bagi ramai ahli sejarah, tahun 27 SM adalah permulaan Empayar Rom dan penamat kepada Republik Rom. Apabila kuasanya telah terjamin, Augustus mula mengembangkan dan mengukuhkan wilayah Rom. Mesir secara rasmi dimasukkan di bawah kawalan Rom. Wilayahnya juga bertambah di pelbagai bahagian Eropah dan Asia Kecil. Di Hispania atau sebahagian besar Spanyol kini, beliau akhirnya berjaya menundukkan suku-suku yang telah lama menentang Rom. Ini penting kerana orang Rom telah menemui lombong emas yang besar di rantau itu, yang semakin memperkayakan empayar. Beliau juga mencapai satu kejayaan penting dalam bidang diplomasi. Pada tahun 20 SM, Empayar Parthia telah memulangkan kembali panji-panji tentera Rom yang hilang selepas kekalahan besar Rom di Carrhae beberapa dekad yang lalu. Bagi ramai orang Rom, pemulangan simbol-simbol ini adalah satu kehormatan besar. Namun, pemerintahannya tidak hanya dipenuhi dengan kejayaan. Pada tahun 23, SM Augustus jatuh sakit dengan teruk. Ramai yang percaya bahawa beliau hampir meninggal dunia. Disebabkan perkara ini, beliau terpaksa memikirkan siapa yang akan memimpin apabila beliau tiada lagi. Walaupun beliau sembuh, beliau menyedari bahawa perlu ada sistem pemerintahan yang lebih jelas dan kukuh. Oleh itu, beliau membuat beberapa perubahan dalam cara pemerintahan. Beliau tidak lagi sentiasa memegang jawatan tertinggi dalam kerajaan. Namun, kuasa yang paling penting masih kekal di tangannya. Dengan cara ini, kebimbangan Senat berkurangan, sementara beliau tetap menjadi orang yang paling berkuasa di Rom. Seiring berlalunya tahun, bukan sahaja tentera dan politik yang beliau perbaiki, beliau juga mula mengubah cara hidup di Rom itu sendiri. Pada masa itu, populasi bandar sangat besar. Kebakaran adalah perkara biasa. Kadar jenayah tinggi. Terdapat juga banyak penyakit dan kemiskinan. Jadi, beliau menubuhkan pasukan pengawal tetap bandar dan kumpulan yang bertindak balas terhadap kebakaran. Dalam erti kata lain, Rom kini mempunyai pasukan polis dan perkhidmatan bomba yang lebih teratur. Beliau juga memperkuat pengawal Praetorian, pasukan khas yang bertanggungjawab melindungi ibu kota dan maharaja. Di seluruh empayar, beliau menyusun semula sistem pentadbiran. Terdapat wilayah yang ditadbir oleh Senat dan ada juga yang dikendalikan secara langsung oleh wakil-wakil maharaja. Beliau juga melaksanakan sistem percukaian yang lebih teratur. Dahulu, sebahagian besar kekayaan Rom diperoleh daripada wilayah yang baru ditakluki. Namun di bawah Augustus, kutipan cukai daripada tanah dan perdagangan menjadi lebih teratur. Oleh itu, pendapatan empayar menjadi lebih stabil. Salah satu projek terpenting beliau juga ialah pembinaan jalan raya di pelbagai bahagian empayar. Terdapat juga sistem stesen di mana mesej dapat disampaikan dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Disebabkan ini, pengurusan wilayah Roma yang sangat luas menjadi lebih mudah. Dalam hanya beberapa dekad, Augustus telah menggantikan sebuah republik yang lama dilanda peperangan saudara dengan satu sistem yang lebih teratur, lebih stabil dan lebih berkuasa. Dan walaupun beliau tidak secara rasmi memanggil dirinya sebagai raja, beliau menjadi contoh kepada hampir semua maharaja yang mengikutinya. Octavian muda yang pernah kehilangan ayahnya dan membesar dalam zaman kekacauan telah menjadi Caesar Augustus, maharaja pertama Rom dan individu yang meletakkan asas kepada salah satu empayar terhebat dalam sejarah dunia. Augustus tidak hanya meninggalkan kesan dalam bidang politik dan ketenteraan. Pada zaman pemerintahannya, muncul juga salah satu era seni dan kesusasteraan yang terindah
dalam sejarah Rom. Pada zaman ini, penulis-penulis terkenal seperti Virgil, Horace, Ovid dan Livy menulis karya-karya mereka. Virgil ialah penulis Aeneid, sebuah kisah epik tentang asal-usul Rom. Livy pula menghasilkan sejarah yang sangat luas tentang bandar itu dari penubuhannya hingga zaman Augustus. Ramai daripada penulis ini disokong oleh Maecenas, salah seorang sekutu terdekat Augustus. Disebabkan ini, bukan sahaja budaya Rom berkembang, malah karya-karya ini juga membantu mengukuhkan imej rejim baru itu. Pengaruh Augustus juga tidak terhenti pada buku-buku. Terdapat perubahan besar juga di bandar Rom itu sendiri. Beliau membina banyak bangunan, kuil, monumen dan struktur awam. Ini termasuk Forum Augustus dan Mausoleum Augustus yang sangat besar, di mana beberapa ahli keluarganya dikebumikan. Pada masa yang sama, sekutunya juga membina rumah mandi awam, bangunan dan projek lain yang mengubah rupa ibu kota. Semakin kuat pengaruhnya, semakin bertambah juga gelaran dan kuasanya. Pada tahun 12, SM Lepidus meninggal dunia dan Augustus memperoleh gelaran Pontifex Maximus, jawatan tertinggi dalam agama Rom. Selepas itu, pada tahun 2 SM, Senat memberinya gelaran Pater Patriae atau Bapa Negara. Selepas hampir 3 dekad memerintah, hampir semua kuasa penting di Rom berada di tangannya. Namun, ada satu persoalan yang terus menghantui ramai orang. Siapakah yang akan menggantikannya? Augustus telah berkahwin 3 kali, tetapi hanya mempunyai seorang anak, iaitu Julia. Dia tidak mempunyai anak dengan Livia, isteri yang paling lama dinikahinya. Disebabkan itu, dia berulang kali mencari pewaris yang sesuai. Pada masa-masa tertentu, dia menganggap Marcus Agrippa, Gaius Caesar dan Lucius Caesar sebagai pewarisnya. Namun, mereka semua meninggal dunia sebelum beliau. Oleh itu, perhatian secara perlahan-lahan beralih kepada Tiberius, anak Livia daripada suami pertamanya. Sementara itu, sempadan empayar juga terus berubah. Augustus memperkukuhkan kawalan Rom di Balkans, Judea, Armenia dan beberapa wilayah penting yang lain. Pada zamannya, hampir semua wilayah Rom telah bersambung dari lautan Atlantik hingga ke bahagian timur Eropah. Pada masa yang sama, beliau mengurangkan saiz tentera supaya empayar menjadi lebih stabil dan lebih mudah untuk ditadbir. Namun ada satu tempat yang terus ingin beliau takluki, iaitu Germania. Pada mulanya, pengembangan Rom di wilayah ini berlaku dengan pantas. Namun pada tahun 9 Masihi, berlaku salah satu bencana terbesar dalam sejarah Rom. 3 legion telah diperdaya dan terperangkap di hutan Cotoburg selepas dikhianati oleh bekas sekutu mereka, Arminius. Hampir seluruh tentera telah dimusnahkan. Dianggarkan lebih 15,000 askar telah terkorban. Selepas kekalahan ini, Rom terus mengetepikan rancangan untuk menakluk seluruh Germania. Sebaliknya, mereka menjadikan Sungai Rhine sebagai sempadan tetap. Pada 19 Ogos 14 Masihi, Augustus meninggal dunia pada usia hampir 80 tahun. Selepas lebih 40 tahun memerintah, beliau meninggalkan sebuah empayar yang lebih teratur, lebih kaya dan lebih kukuh berbanding Rom pada zaman mudanya. Tiberius menggantikan beliau sebagai ketua empayar. Sehingga kini, pendapat para sejarawan masih berbelah bahagi mengenai Augustus. Bagi sesetengah orang, beliau adalah individu yang memusnahkan Republik Rom dan mengumpulkan kuasa yang sangat besar untuk dirinya sendiri. Namun bagi yang lain, beliau adalah pemimpin yang menamatkan dekad-dekad perang saudara dan membawa keamanan serta ketenteraman kepada Rom. Apa yang tidak dapat dinafikan ialah ini. Semasa kelahiran Octavian, Rom berada dalam keadaan kacau dan berpecah belah. Apabila Augustus meninggal dunia, ia telah menjadi sebuah empayar yang kuat dan akan menguasai sebahagian besar dunia selama berabad-abad. Dan itulah sebabnya sehingga hari ini, lebih 2,000 tahun selepas kematiannya, beliau kekal sebagai salah seorang tokoh terpenting dalam sejarah dunia.